So itulah dia sedikit pengenalan tentang surah Al-Baqarah. Al-Baqarah maksudnya lembu betina dan ia merujuk kepada kesyirikan yang dilakukan oleh kaum Yahudi terhadap ajaran Nabi Musa alaihissalam, yang mana mereka melakukan kesyirikan itu dengan menyembah berhala lembu, menyembah berhala yang berbentuk lembu betina. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Hashtag Motivasi Manfaat. Surah Al-Baqarah adalah surah yang diturunkan di Madinah ataupun kita faham sebagai Madaniyah, surah Madaniyah. Surah yang diturunkan sama ada di Madinah ataupun surah yang diturunkan pada zaman selepas hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, yang mana itulah dia titik permulaan tahun pertama hijrah ataupun tahun ke-13 kerasulan. Tuan-tuan kena fahamkan begitu. Tahun ke-13 kerasulan adalah tahun pertama hijrah. Dalam surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang perihal beberapa golongan manusia yang clearly, obviously, jelas sekali wujud pada zaman selepas hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu golongan orang-orang munafik, golongan orang-orang Yahudi dan juga golongan orang-orang kafir. Yang mana orang kafir telah pun lebih awal lagi wujud pada zaman dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Namun orang-orang Yahudi dan munafik ini adalah golongan yang munculnya ataupun wujudnya mereka dalam siri dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas daripada hijrah. Dalam surah Al-Baqarah ini ada beberapa bahagian ataupun subtopik yang Allah Subhanahu Wa Taala sentuh tentang kesombongan orang-orang Yahudi, Bani Israel, kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka dan Allah tarik semula. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang musuh-musuh Islam, dan Allah Subhanahu Wa Taala juga meletakkan beberapa ayat daripada perintah Allah terhadap orang-orang muslimin dalam mengamalkan ataupun dalam berpegang dengan ajaran Islam itu sendiri. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga meletakkan beberapa ayat tentang janji, jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok pada penghujung ayat, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Tidaklah Allah Subhanahu Wa Taala itu bebankan seseorang melainkan apa yang dia mampu untuk usahakan. Maka bagi mereka apa yang mereka usahakan, bagi dia apa yang diusahakan. Jadi ada beberapa bahagian, dan kalau kita tengok dalam satu surah ini, dia tidaklah membawa cerita yang menjurus kepada satu cerita yang sama. Dia ada pelbagai cerita, namun sebenarnya dalam setiap surah itu dia ada latar belakang yang sama walaupun ceritanya berbeza. Kenapa saya pilih untuk tadabbur juzuk yang akhir, surah-surah yang pendek? Kerana saya melihat dari segi memahami tadabbur itu sendiri ataupun memahami gaya bahasa dan corak penyampaian Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, surah-surah yang belakang ini membantu kita dalam memahami bahawa sebenarnya setiap surah itu dia ada latar belakang yang sama walaupun ceritanya berbeza. Kejap tentang orang jahat, kejap tentang orang baik, kejap tentang syurga, kejap tentang neraka. Kenapa dia tak buat satu ayat, satu surah tu neraka-neraka saja, syurga-syurga saja? Rupa-rupanya setiap keadaan itu adalah keadaan yang sama, tapi bagaimana keadaan yang sama itu menghasilkan golongan-golongan yang berbeza, yang mana padanya ada ahli neraka, padanya ada ahli syurga. Yang Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang hari kiamat, Allah Subhanahu Wa Taala bercerita tentang mereka yang sibuk dengan dunia, dan bagaimana pula mereka yang berusaha untuk akhirat. Begitu. So itulah dia sedikit pengenalan tentang surah Al-Baqarah. Al-Baqarah maksudnya lembu betina dan ia merujuk kepada kesyirikan yang dilakukan oleh kaum Yahudi terhadap ajaran Nabi Musa alaihissalam, yang mana mereka melakukan kesyirikan itu dengan menyembah berhala lembu, menyembah berhala yang berbentuk lembu betina. Baik. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u